Kali ni kita nak sembang pasal Toprak Razgatlioglu, orang juara World Superbike, macam mana prestasi dia dalam MotoGP, dan juga kita nak intai tentang jentera MotoGP pada tahun 2027 nanti dengan 2B Performance. Kita intro dulu sebelum kita start. Aku nerd rider yang sangat obses dengan racing motor. Baju yang aku pakai sekarang ni ialah merchandise terbaru daripada Brab Motorsports yang diberikan nama Malaysian Batik Edition. Sebabnya memang ketara lah, dibuat dengan motif desain batik. Menariknya, kali ni Brab Motorsports buat satu promotion. Pembelian baju ni akan mendapat tiket untuk cabutan bertuah untuk memenangi sebuah helmet Supertech R10 dekat sebelah aku ni. Inilah dia exact unit yang akan dijadikan hadiah nanti. Harga helmet ni ialah RM5,999. Harga baju ni pula ialah RM50. Percuma satu keychain dan juga satu stiker. Baju ni RM50, helmet ni RM5,999. Beli baju ni berpeluang untuk dapatkan helmet ni. Brab Motorsports ialah sekutu 2B Performance. Kami sentiasa buat benda-benda yang berkaitan motorsport, masuk racing, organize event-event, track day dan juga race. Jadi kalau berminat untuk menyokong kepada usaha kami ni dan juga rasa macam baju ni semai, bolehlah dapatkan selai. Ada peluang untuk menang helmet yang harga dia mahal nak mati ni. Link untuk pembelian dia aku sertakan dekat description dekat bawah ni. Boleh tekan dekat sana untuk buat pembelian. Jadi kalau kita cerita pasal prestasi Toprak dekat race di Buriram hari tu, nampak macam tak ada apa-apa yang best pun. Kita tengok dia duduk pun dekat area-area belakang je. Tapi itu sebenarnya daripada sekali imbas je. Kalau kita tengok betul-betul, benarnya Toprak buat sesuatu yang bagus. Nombor satunya, kita tengok Toprak habiskan race di depan Jack Miller. Jack Miller ni dah kira senior lah dalam MotoGP. Dan dia juga dah race dengan sebuah Yamaha selama 2 tahun. Jadi secara fakta dan juga statistiknya, Jack Miller lagi biasa dengan jentera ni berbanding dengan Toprak yang seorang rookie datang daripada satu siri yang sangat berlainan. Tapi sebenarnya apa yang Toprak buat pada race di Buriram hari tu lebih daripada tu. Kalau kita tengok catatan lap time antara Toprak dan juga rider-rider Yamaha yang lain ni, kita tengok dekat pertengahan race, pada satu point Toprak buat lap time lebih laju daripada rider-rider Yamaha lain, lebih laju daripada Fabio Quartararo, Alex Rins dan juga Miller. Jadi sebenarnya Toprak not bad at all. Kita kena ingat jentera Yamaha ni ialah jentera terburuk di atas grid sekarang ni. Toprak pula seorang rookie yang tengah nak biasakan diri dengan jentera MotoGP, dapat pula digabungkan dengan jentera paling teruk di atas grid. Betapa susahnya nak buat benda tu, tapi pada satu point dia dapat buktikan dia dapat lagi laju daripada kawan-kawan dia dalam Yamaha yang lain. Jadi seimbas lalu memang kita cakap Toprak tak boleh belah, duduk dekat belakang-belakang je. Tapi daripada data yang kita tengok dengan lebih teliti ni, sebenarnya Toprak bagus. Jadi apa yang Toprak buat berbeza dengan masa di testing dan juga race di Buriram ni? Paolo Paviciano, bos baru Yamaha, dia cakap Toprak berhenti untuk jadikan motor tu adapt dengan riding style dia. Di sebaliknya, dia yang cuba adapt dengan jentera MotoGP. Semasa test-test di Buriram, kalau kita tengok handlebar Toprak ditinggikan, lepas tu seat dia direndahkan sampai dia tak boleh guna aerodinamik pada bahagian ekor. Semua ni untuk cuba adapt kepada riding style dia dalam World Superbike. Jorge Lorenzo cakap yang tengok daripada tepi litar, masa testing Toprak bawa MotoGP macam sebuah Superbike, iaitu style stop and go. Maksudnya break selambat-lambatnya dalam corner, lepas tu cuba pusing arah secepat mungkin, lepas tu exit corner secepat mungkin. Sebab itulah dia punya line tu berbentuk V. Jorge Lorenzo cakap pada sebuah MotoGP tak boleh buat macam ni. MotoGP kena carry speed dan lebih smooth kepada braking dan juga exit corner. Jadi itulah yang Toprak buat masa race di Buriram. Handlebar dia dah rendah balik, sama macam rider-rider lain atas MotoGP, dan dia gunakan aero pada bahagian belakang dan dia ubah diri dia untuk adapt kepada riding style MotoGP. Dia dah faham sekarang ni memang sesetengah benda dalam MotoGP tak boleh diubah. Kelajuan pada sebuah MotoGP tu datang dengan requirement untuk dapatkan posisi yang tadi tu, handle rendah, aero belakang dan sebagainya. Jorge Lorenzo cakap Toprak memang buat satu kerja yang bagus. Sebagai seorang rookie yang datang daripada sebuah siri yang berlainan, jentera World Superbike production made daripada kilang dan boleh didapati di jalanan, kita pun boleh beli. Sangat berlainan dengan sebuah jentera MotoGP dan nak adapt tu sangatlah susah. Tapi Toprak dah buktikan dia boleh bersaing lebih kurang sama dengan rakan-rakan Yamaha yang lebih senior. Mungkin pada minggu ni di Brazil, Toprak ada peluang untuk menjelah sikit. Sebabnya ini ialah track yang tak ada seorang pun rider yang ada pengalaman pernah bawa dekat sini. Semua orang akan start fresh. Jadi kalaulah Toprak ada sesuatu yang lebih daripada rider-rider lain, kat sinilah akan terserlah nanti. Sekurang-kurangnya dia kena duduk dekat depan rider Yamaha yang lain. Menambahkan advantage kepada Toprak, dia fly ke Jerez beberapa hari yang lepas untuk buat testing, join sekali testing untuk jentera MotoGP tahun 2027 yang disertai oleh Ducati, Yamaha, KTM dan Aprilia. Walaupun nampak macam nak testing untuk tahun 2027, tapi Yamaha berada pada konsesi D yang terakhir sekali,
membolehkan diorang test jentera yang sedia ada sekarang ni pun dengan menggunakan rider full time juga macam Toprak. Jadi Toprak mungkin test jentera sekarang ni dan juga mungkin test jentera 2027 juga sikit. Gambar jentera tahun 2027 yang detail dan juga high res sebenarnya susah nak dapat. Sebab ini ialah testing private dan pasukan-pasukan ni semuanya tumpukan perhatian untuk buat testing. Pada tahun 2027 akan bermula era baru MotoGP dengan peraturan baru yang akan mengubah jentera MotoGP boleh dikatakan berlainan sepenuhnya daripada peraturan sekarang ni. Pertamanya, CC akan diturunkan ke 850cc. Kemudian aerodinamik akan ada limit daripada segi saiz. Ride height device depan dan belakang akan kena ban. Tayar akan bertukar daripada Michelin kepada Pirelli, memberikan kelebihan kepada Toprak yang datang daripada World Superbike yang menggunakan tayar ni. Daripada gambar-gambar leak yang kita ada sekarang ni, kita boleh nampak yang jentera 2027 ni yang mereka test kebanyakannya menggunakan aerodynamic package daripada yang sekarang ni. Agak pelik sebab sebenarnya yang sekarang ni tak lepas spek maximum size tu tahun 2027. Jadi kenapa pengeluar ni semua gunakan fairing sekarang? Ada beberapa sebab diorang gunakan fairing yang lama ni. Nombor satunya, diorang nak ketepikan banyak faktor. Kalau diorang gunakan semua benda baru, diorang tak tahu apa yang improve, apa yang tak improve. Jadi bila gunakan aerodynamic yang sama macam tahun ni, satu faktor dah boleh diketepikan. Kalau improve tu terang-terang datang daripada jentera dengan spesifikasi 2027 ni. Kalau lagi teruk pula, terang-terang boleh buat keputusan semuanya berpunca daripada jentera tahun 2027. Bukannya datang daripada aerodynamic. Yang keduanya pula, diorang ni cuba nak rahsiakan diorang punya penemuan masing-masing. Yalah, di samping bersaing, diorang juga sebenarnya nak berahsia selama mungkin daripada pesaing. Kalau diorang jumpa sesuatu, diorang tak naklah benda tu dedah awal sangat untuk dapatkan sedikit advantage sebelum diorang boleh tiru. Jadi macam mana prestasi jentera tahun 2027 ni? Daripada semua pengeluar dalam MotoGP, Honda je yang tak join test di Jerez. Honda pilih untuk buat private test sendiri di Sepang. Nakagami yang test jentera ni cakap jentera ni dirasakan sangat ringan dan sangat seronok dibawa. Daripada feedback ni juga, Marc Marquez bagi pandangan dia yang dia rasa jentera tahun 2027 nanti lap time dia kalau tak sama macam tahun ni mungkin lebih laju. Jadi kita pun pelik macam mana CC yang lebih rendah boleh jadi lagi laju. Dah lah ride height device kena ban lagi. Jawapannya ialah sebab jentera tu akan dapat handling yang lebih baik sebab berat dia dah berkurangan. Daripada CC yang lebih rendah, jentera tu juga akan jadi lebih ringan keseluruhannya. Jentera yang lebih ringan akan handle lebih baik dalam corner. Bila dalam corner lebih baik, rider boleh brake lebih lambat untuk masuk corner dan boleh gas lebih awal masa exit corner. Gabungan semua benda ni lah yang akan memungkinkan lap time dia lebih pantas kalau tak sama macam tahun ni. Satu laginya, engineer yang berada pada level tertinggi motorsports macam ni sentiasa akan cari jalan untuk extract performance yang maksimum daripada peraturan yang sedia ada. Sejarah sebenarnya dah tunjukkan kat kita yang tindakan mengurangkan prestasi daripada segi undang-undang ni jarang berkesan untuk turunkan lap time. Kalau kita tengok carta Formula 1 ni, kita tengok secara puratanya lap time semakin laju setiap tahun. Walaupun CC F1 dan juga bilangan silinder telah diturunkan dengan signifikan daripada dulu. Benda yang sama akan terjadi pada MotoGP. Tapi Marc Marquez cakap turun CC ni bagus. Sekarang ni top seat MotoGP pada sesetengah liter boleh capai 360 km sejam. Dengan kelajuan macam tu, dengan sebuah jentera yang kecil, run off area kebanyakannya dah mula tak cukup dan bahaya untuk rider bila jatuh. Jadi itulah video pendek untuk kali ni. Jentera MotoGP untuk tahun 2027 dah mula muncul. Kemudian nanti akan ada lagi testing yang official untuk jentera baru ni bersama tayar Pirelli. Masa tu kita akan dapat dengan lebih dekat dan mungkin pengeluar akan gunakan aerodynamic yang mula final. Tahun 2026 baru je start, tapi kita dah tak sabar untuk tengok tahun 2027 nanti. Jadi kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa ikuti MotoGP dengan Sport TV Now. Helmet Supertech SR10 Jorge Martin ni kami ada ready stock. Siapa yang beli ni akan jadi antara yang terawal guna helmet ni berbanding dengan rider-rider lain. Sebabnya secara officialnya helmet ni belum masuk dalam Malaysia lagi. Jadi siapa yang king yang boleh pakai dulu berbanding dengan orang-orang lain, boleh PM tepi, kita sembang sampai jadi.